kerana bersama kami di podcast hari ini. Nama saya Sofia Nurimanina binti Muhammad Firdaus, hos anda pada hari ini. Di sebelah saya, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, Nahrin, iaitu Yang Berbahagia Datuk Insinyur Muhammad Zaki bin Mat Amin akan membawa anda ke dalam satu perbincangan yang bertajuk Sekolah Angkat Madani. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Datuk sudah sarapan pada hari ini? Belum lagi, tunggu cikgu-cikgu sekali. Oh, Ya. terima kasih, Datuk. Kita akan pergi ke soalan pertama. Pertama sekali, boleh Datuk kenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang Nahrin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita panggil saudari podcast. Saya Muhammad Zaki bin Mat Amin, berasal daripada Terengganu juga saya. Dan tadi saya bercerita dengan cikgu-cikgu, sekolah asal saya sebelah Ulun Lerus sana, dan pada ketika itu saya sebenarnya kelengkapan kemudahan sekolah ni tak banyak macam hari ni lah. Jadi lepas saja sekolah rendah tu saya lanjut pelajaran ke sekolah menengah Ibrahim Fikri Sebelah Taki, dan lepas tu saya ke sekolah teknik, barulah saya ke sambung ke universiti lah. Jadi berkait dengan NARIM ni, Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia, telah ditubuhkan pada tahun 1993, diluluskan oleh Kabinet dan beroperasi pada tahun 1995. Jadi sekarang dah lebih kurang 30 tahun lah dia punya operasi pihak NARIM. Dan kami punya core business ataupun subjek di bawah penyelidikan kami itu lebih menjurus kepada kitaran air lah. Jadi kalau saya tak pastilah kan kat sekolah ni ada bercerita, cikgu sains bercerita pasal kitaran air tu. Jadi dia lengkap lah dekat NARIM tu. Kami punya penyelidikan berasaskan kepada kitaran air ataupun kitaran hidrologi. Bermula daripada hujan tu, daripada awan turun sampai ke tanah, mengalir sungai, sungai ke laut, masuk sebahagiannya masuk bawah tanah sampai ke laut. Situ pun ada lagi kajian. Jadi lengkaplah satu proses kitaran hidrologi itu. Dan kalau ikut bahasakan pada fungsi kami itu, kami ada 5 fungsi utama lah, ataupun kalau kami boleh relatekan dengan pusat-pusat kajian yang ditubuhkan di bawah NARIM tu, ada 5 yang core-nya. Melibatkan sungai, melibatkan pantai, melibatkan sumber air, bekalan air, melibatkan air tanah, melibatkan kualiti air, kuantiti air, dan kami ada 2 makmal utama. Satu makmal hidrolik dan instrumentasi, satu lagi makmal kualiti air. Dan saya rasa rombongan daripada sekolah ni hari itu ada melawat makmal lah, Cik Adi kan. Saya rasa itu di antara perkara yang saya boleh secara ringkas lah. Okay. Terima kasih, Datuk. Baiklah, Datuk, boleh Datuk jelaskan dengan lebih lanjut mengapa sekolah kami dipilih menjadi sekolah angkat madani, dan apakah kriteria yang dilihat untuk menjadi sebuah sekolah angkat madani? Okey, saya fikir setiap sekolah ni, sekolah dia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, setiap sekolah rasanya ada rekod tersendiri lah yang telah diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya. Berhubung dengan fasilitis dia ada, apa yang kurang, apa yang cikgu nak dan sebagainya. Benda itu rasanya terrekod dalam ataupun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kalau kita lihat dari segi peruntukan daripada yang diterima oleh kementerian-kementerian, Kementerian Pendidikan ni di antara yang paling tinggi lah setiap tahun terima peruntukan belanjawan daripada kepada kerajaan. Dan daripada situ kalau kita lihat dari segi kedudukan sekolah dan sebagainya pun, itu pun di antara perkara yang diambil kira dalam kita memilih sekolah angkat madani ini. Dan sebenarnya
Uh, bagi pihak kerajaan dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dijadikan sekali kan dengan kampung akad madani. Jadi di antara kriteria dia, kriteria awalnya adalah pihak Nahrim ataupun juga bahagian-bahagian ataupun jabatan lain yang terlibat, mereka perlu pilih ataupun mereka perlu ambil sekolah yang telah dinamakan oleh Kementerian Pendidikan dalam program kampung angkat madani. Jadi saya punya kampung angkat madani sebenarnya sebelah Hulu Neruh sana, sebelah STU. Jadi mereka telah pilihlah 2 sekolah sebenarnya, tak termasuk sekolah Kampung Bukit tu yang saya jadikan sebagai kampung angkat. Tapi saya fikir yang saya perlu menyumbang sesuatu kepada sekolah ni sebab amat sentimental pada saya. Saya dibesarkan di sini, dimatangkan dekat sini setelah berhijrah daripada STU ke sini sejak tahun 1980. Jadi sekolah ni dibina beroperasi 1990. Jadi adik-adik saya dan sebagainya, anak-anak bersekolah dekat sini, dibesarkan kat sini, dan itu di antara faktor yang menjadikan yang kenapa saya pilih. Tapi bukanlah semudah itu. Sebab saya perlu menjustifikasikan kepada Kementerian Pendidikan, kita hantar kepada pihak Kementerian Kewangan supaya sekolah ini dipilih. Jadi dengan justifikasi yang saya fikir mereka boleh terima, dan alhamdulillah sekolah ini akhirnya telah diluluskan sebagai sekolah angkat madani Nahrim lah. Jadi proses tu agak panjang juga bagi memboleh kita membuat satu justifikasi yang baiklah kepada pihak Kementerian Pendidikan dan kepada Kementerian Kewangan. Jadi Kementerian Pendidikan dia menyediakan sekolah, Kementerian Kewangan menyediakan duit. Itu di antara perkara asas lah. Apa jenis sokongan yang diberikan oleh Nahrim kepada pihak sekolah sebagai sekolah angkat madani? Macam ni dek, kat bawah tu macam dewan besar. Kalau dulu tu kosong. Kalau buat perhimpunan pun panas, cari pagi-pagi tu kan. Dan kita telah menyumbang sedikit peruntukan lah, yang mampu untuk kita menambah baik dewan besar bawah tu. Kalau kita tengok yang ruang pentah depan tu, ada kita buat dinding besar tu. Jadi itu di antara perkara yang kita sumbang dengan duit peruntukan yang kita terima daripada kerajaan, diserahkan kepada sekolah. Jadi sekolah selepas kita buat pembincangan dengan pihak sekolah, pihak Nahrim dan sebagainya, jadi kita setujulah, okey, pihak sekolah kata nak buat dinding besar tu untuk elak panas dan sebagainya, dan kita mereka buat dengan kerjasama pihak IPG sekolah lah. Kalau saya boleh sebut sini, Puan Najah Azizah ada sini, dan kita sama-sama merencana dan melaksanakan, dan akhirnya kita materialize lah. So sekarang nampak macam budak-budak Merawi, kawan-kawan tu duduk selesa tak? Selesa. Itu dan yang keduanya ada perkara-perkara yang melibatkan perkara sahsiah lah. Sebab ini dia tak ada syarat daripada pihak kerajaan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak Kementerian Kewangan, kena ada elemen ataupun unsur sahsiah untuk sekolah ni, untuk guru-guru, untuk murid-murid dan sebagainya. Dan itu perkara yang sahsiah yang kita boleh tengok, yang kita sekarang ni lah, yang baru diterangkan, yang podcast sistem ni kan. Saya kagum lah dengan usaha ni untuk menjadikan sekolah di antara mungkin peneraju kepada sistem ni, dan dia bukan saja akan mencungkil bakat murid-murid, tetapi saya agak pasti dapat mencungkil menjadi sumber rujukan kepada guru-guru. Jadi mungkin pada satu ketika nanti sekolah ni akan dijadikan sebagai
pusat perujukan. Dengan adanya podcast ni, sekolah lain pun akan berkeinginan untuk menyediakan perkara yang sama. Tapi sementara itu sekolah ni bolehlah jadi champion dulu, menerajui apa yang ada depan kita ni sekarang. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada sekolah, murid-murid yang boleh ambil cabaran ini nanti untuk memperkukuhkan dirilah ilmu dan sebagainya, sebab zaman sekarang lebih kepada pendigitalan. Jadi kita angkatlah perkara pendigitalan itu sebagai salah satu perkara yang boleh menjadikan sekolah ni champion terhadap perkara yang mungkin tak terfikir sebelum ni, tapi mungkin selepas ni guru besar dan guru-guru boleh menjuruskan dia kepada satu perkara yang boleh kita banggakan. Apakah harapan pihak Nahrim kepada sekolah? Since Nahrim, kami secara officialnya declarekan kami ni bapa angkat lah. Nahrim sebagai bapa angkat sebab sekolah ni dia jadi sekolah angkat Madani, dan kami bersedia untuk memberi semangat, motivasi dan sebagainya supaya murid-murid sekolah dapat melihat satu perkara yang mungkin tak berapa nampak, dan kita pun tahu kan latar belakang ibu bapa pun agak pelbagai. Jadi kita serapkan dululah dekat sekolah ni apa yang nak kita jadikan pada diri kita pada masa akan datang. Kita sebenarnya nak jadi apa? Kita nak jadi doktor ke, nak jadi lawyer ke, nak jadi engineer ke, kan? Tapi mesti ada satu asas yang boleh mendetikkan jiwa murid-murid supaya dapat menghala tujukan cita-cita tu pada masa akan datang, dan bagaimana nak menentukan dia punya hala tuju tu. Jadi kami ni sebagai macam pemberi semangat lah kepada sekolah, murid-murid, supaya mereka lihat, oh ini abang-abang ni jadi engineer, abang ni jadi ini, abang ni jadi ini. Jadi ada perkara yang mungkin boleh terlihat. Di samping mak bapak sendiri mungkin dah menghala tujukan anak-anak masing-masing kepada sesuatu yang lebih baik. Tapi ini dalam konteks luar, yang konteks yang betul-betul melibatkan pelaksanaan dan sebagainya, berdepan dengan realiti hidup. Jadi kami dekat Nahrim actually berdepan dengan realiti hidup. Bila ada masalah air, masalah banjir, masalah kemarau, masalah kualiti air, masalah alam sekitar dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang kami cuba selesaikan. Jadi paling tidak bila adanya hubung kait ataupun hubung jalin di antara Nahrim dan pihak sekolah dan sebagainya, dengan mungkin pada satu masa akan datang akan ada problem-problem tertentu, itulah cuba kami tusukkan nilai-nilai yang membolehkan murid-murid berkembang lebih jauh. Itu di antara perkara yang kami cuba nak sampaikan, dan seperti yang saya sebutkanlah, cubalah sekolah ni jadikan ciptakan satu benda yang membolehkan kita jadi diri kita champion. Jadi katakan podcast ni sebagai satu benda yang baru, dan seperti yang dia bagi tahu, yang pertamanya ada, jadi eloklah championkan benda ni dengan cikgu-cikgu sekali murid combine, dan manalah tahu pada satu ketika kita dapat pergi ke peringkat kebangsaan contohnya. Sebab dalam era digital transformation ni, perkara-perkara inilah antara yang dilihat untuk berkembang, bukan saja oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tetapi juga oleh kerajaan sepenuhnya. Sebab kerajaan telah membina ataupun melancarkan
kalau tak silap saya lebih daripada 7 bidang tujuan baru. Itu yang kalau kami ni peringkat pegawai kerajaan ni kena tengok iaitu bidang tujuan apa yang kami perlu selitkan, perlu kukuhkan diri dan sebagainya. Tapi di antara perkara yang kalau tengok dari segi pesanan daripada Perdana Menteri dan sebagainya, bidang AI itu di antara bidang-bidang yang kerajaan bagi tumpuan. Jadi bagi pihak murid mungkin boleh tengok, oh ini adalah bidang aku pada masa akan datang, yang bukan saja dapat mengukuhkan, menjadikan diri sebagai orang yang boleh membangunkan negara, tetapi juga perkara-perkara lain yang di peringkat antarabangsa yang kita boleh jual Malaysia ke peringkat antarabangsa melalui bidang AI. Jadi itu di antara perkara yang boleh dilihatlah untuk kita memantapkan diri kita. So, jadilah sekolah ini sebagai mencipta satu bidang yang boleh kita championkan. Apakah pandangan Datuk terhadap peruntukan yang diberikan oleh pihak lain kepada sekolah? Peruntukan ni sebenarnya pada saya bukanlah banyak kita bagi, sebab pihak Kementerian Kewangan secara spesifiknya menyediakan RM100,000 untuk setiap satu sekolah. RM100,000 ini kalau fikir bukanlah benda banyak sekarang kan, beli itu, beli ini, habis satu. Tapi yang penting saya tengok pihak sekolah ni sekarang dia dah pilih benda yang betul-betul manfaatkan murid, pembentukan sasiah, penciptaan, pembangunan murid dan sebagainya, supaya benda ni akan dapat bagi satu manfaat yang lebih kepada sekolah dan murid-murid ataupun sekali dengan cikgu lah. Jadi sebenarnya bukanlah banyak, tapi kita bersyukur dapat menyumbang kepada pihak sekolah melalui peruntukan yang kita terima lah daripada pihak kerajaan, pihak Kementerian Kewangan dan sebagainya. So yang paling penting adalah ikatan sekolah dengan pihak penaja. Penaja kat sini kamilah, Kan Arif, supaya dia punya ikatan kabung jalin tu berterusan lah. Dia bukan stop kat sini. Dan saya dah beritahu pegawai saya, teruskanlah walaupun program ni habis pada tahun ni, saya pun dah nanti tak ada, tapi hubung jalin di antara sekolah dan lain tu teruskanlah. Itu harapan saya. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi dengan kami pengalaman dan pandangan Datuk pada hari ini. Sebelum kita berakhir, ada mesej terakhir untuk murid, guru dan komuniti sekolah? Mesej saya supaya ada satu kerjasama yang mantap lah. Cikgu, murid, ibu bapa dan masyarakat luar, dan juga agensi-agensi kerajaan yang dipikirkan boleh membantu sekolah. Bukan sekadar untuk melihat dalam konteks ruang lingkup di bawah agensi, di bawah Kementerian Pendidikan saja, supaya ini kita dapat memperluaskan dari segi pandangan, kacamata, hasrat daripada murid-murid dan sebagainya. Dan mungkin cabaran yang paling penting adalah kepada cikgu-cikgu jugalah untuk merealisasikan apa sebenarnya kehendak masyarakat sekarang dan macam mana nak transform murid-murid ni kepada suatu ataupun peringkat yang lebih tinggi. Bukan sesuatu yang mudah, pada saya agak kompleks sebab melibatkan bukan straightforward di antara cikgu dengan murid, tapi cikgu, murid, ibu bapa. Sebab itu kita adanya persatuan ibu bapa guru-guru sebagai satu perantara penting lah bagi menyelesaikan sekiranya ada masalah-masalah tertentu di peringkat ibu bapa dan murid-murid, cikgu-cikgu dan sebagainya. Cikgu-cikgu sendiri, guru besar mungkin mempunyai cita-cita tersendiri, tetapi cita-cita ni mungkin tak akan terlaksana sekiranya tak ada satu kerjasama yang tulus, ikhlas, transparent daripada
masyarakat, ibu bapa dan sebagainya. Sebab itu saya kata kolaborasi, kerjasama, gabung jaring yang mantap dan sebagainya tu di antara proses yang perlu kita ikutlah bagi mentransformkan anak-anak kita ni ke peringkat yang lebih berjaya sebagai asas utama sebelum pergi ke sekolah menengah dan sebagainya. Saya ingat dulu saya contohnya lah kan, sekolah kat Ulu kemudian tak ada kan. Jadi bila masuk sekolah menengah tu macam duduk asrama tergaba-gaba je kan. Dan dia antara perkara yang saya menghadapi masalah tu adalah untuk handle subjek matematik. Tapi alhamdulillah terjumpa seorang cikgu matematik itu yang memang bagi satu ruang yang amat besar pada saya, menjadikan saya boleh memahirkan matematik. Saya tak pasti masa sekarang cikgu-cikgu ni boleh cubit lagi tak. Tapi pada ketika itu cikgu ni cikgu lelaki lah kan, dia cara dia sama ada berdiri atas kerusi, sama ada dia pergi senyap-senyap. Jadi lepas belajar tu adalah kesan dia hitam lebam tu ni. Tapi itu adalah satu proses yang telah membentuk saya lah. Saya sangat berterima kasih kepada proses yang berjalan tu. Tapi kalau kita lihat sekarang ni kes rotan lah apalah kan, ada pro and con. Tapi itulah akhir sekali kerjasama paling penting. Terima kasih sekali lagi Datuk. Kita akan jumpa lagi di podcast akan datang bersama podcast Debate Menyelam Suara Generasi Madani. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.